Waqaf tam iaitu waqaf yang sempurna, iaitu waqaf yang kalimah, waqaf pada kalimah yang sempurna maknanya dan tidak ada hubungan dengan kalimah selepasnya, sama ada dari segi lafaz atau makna. Jadi waqaf ni terikat dengan dua, lafaz dan juga makna. Waqaf tam ni yang sempurna artinya apa? Selesai segi makna, selesai segi lafaznya. Lepas tu dia elok sangat untuk berhenti pada waqaf tam tersebut. Kata Imam Al-Ghazali, fal-lafzu in tamma wala ta'alluqa tammun. Maka lafaz itu jika sempurna dan tiada tergantung, ya maka itulah tam. Ceritanya dan juga lafaznya selesai. Baik, waqaf tam terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bayan tam dan juga tam mutlak. Baik. Waqaf bayan tam iaitu tempat yang mesti waqaf padanya dan ibtidak dengan kalimah selepasnya, kerana jika diwasalkan dengan kalimah selepasnya boleh memberi keraguan waham pada makna, iaitu maksud ayat. Waqaf bayan tam juga dikenali sebagai waqaf lazim. Artinya tempat tu dah selesai cerita dan kena mula dengan nak ibtidak, kena ibtidak dengan perkataan selepas dia. Kalau disambungkan juga, sedangkan dah cerita dah habis dah apa dah, akan menimbulkan waham, menimbulkan keraguan, menimbulkan apa? Kesamaran pada maknanya. Seolah-olah macam bersambung pula cerita ni apa sebenarnya ni, padahal dah habis dah. Jadi eloklah berhenti. Itu namanya waqaf apa? Waqaf lazim, digelar sebagai waqaf lazim, atau jenisnya waqaf bayan tam. Yang mengenai waqaf lazim berdasarkan pandangan atau ucapan kata-kata Imam As-Sajawandi. Sebagian ulama menamakannya sebagai waqaf wajib. Waqaf lazim, waqaf wajib, waqaf tam. Itu jenis yang samalah. Dalam Al-Quran, waqaf lazim diletakkan tanda mim kecil, ekor pendek. Mim kecil, ekor pendek. Kalau mim kecil, ekor panjang, hukum apa? Iqlam. Kalau ekor pendek macam tu, hukum waqaf. Waqaf lazim, waqaf tam atau waqaf wajib.